Assalamualaikum. Hai, nama saya Zara Afika. Adilia Khairi. Hani Kalian. Sofia Delisha. Laura berumur 13 tahun. Set penjagaan rambut dan buluh badan berasaskan nenas. Untuk pertandingan inovasi STEM Borneo International Innovation Creativity Competition 2026. Produk yang dinamakan Pandro ini menggunakan formulasi semula jadi yang dibuat khas berasaskan buah nenas dan bahan organik lain untuk menjaga kesihatan rambut dan menyegarkan kulit badan. Produk ini sesuai untuk semua jenis kulit, bebas bahan kimia berbahaya dan memberikan pengalaman penjagaan diri yang selamat dan menyegarkan. Kosmetik berasaskan nenas untuk RMID yang itu insentif dibuatkan pada tahun 2019 bagi produk pencuci muka, serum kulit dan sisi mata. Nano Cosmetics hasil tanah bumi pucuk Tanah Melayu Malaysia pertama hasilkan topen bioselus dan serum berasaskan mangga dan nanas. Pada ketika ini masih belum ada produk kosmetik berasaskan nanas bagi spray rambut dan buluh badan diperoleh di pasaran tempatan. Penyertaan masalah. Apabila bergerak aktif seharian di tempat kerja dan di sekolah menyebabkan kulit dan kepala dan rambut berbau busuk dan kurang menyenangkan. Kulit kerang dan berminyak juga menyebabkan masalah kulit badan dan berjerawat. Buah nanas dipilih sebagai asas penghasilan produk kosmetik organik bagi projek ini berdasarkan isu dan keperluan bagi projek. Oleh itu, kami mencipta semburan rambut dan buluh badan berasaskan nanas yang kaya dengan nutrien penting dan mempunyai pelbagai kebaikan dan manfaat untuk pengguna. Produk set penjagaan diri tropika ini dinamakan Panglow dan disasarkan untuk murid dan warga sekolah khususnya yang mengenakan tudung seharian di tempat kerja dan sekolah. Penyelesaian masalah daring memberi kesedaran pengguna terhadap manfaat produk organik khususnya produk berasaskan nanas. Ini mewujudkan inovasi produk organik yang harga berpatutan dan bahan yang mudah diperoleh di pasaran tempatan. Kos maklumat 2 kelaparan sifar SPG 20 Hangga maklumat 12 memastikan corak penggunaan dan pengeluaran yang mampan SPG 12 Responsible Consumption and Production. Pemilihan produk organik menggalakkan penggunaan yang bertanggungjawab dan menyokong pertanian lestari serta penggunaan bersumber secara cekap. Setelah sejuk, bolehlah dituangkan ke dalam botol spray. Inilah hasilnya pewangi rambut dari ekstrak nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sediakan bahan untuk membuat skrab badan. Nanas, gula perang, serbuk kopi, GCO, madu dan madu asli. Atau beras besar. Saya menggunakan 10 besar serbuk kopi. Untuk
Pertama, goncangkan hairspray ini dengan perlahan. Yang kedua, spraykan hairspray ini kepada rambut apabila selepas mandi dan apabila diperlukan, terutama di hujung rambut. Akhir sekali, biarkan rambut kering secara semula jadi untuk hasil yang lebih wangi dan lembut. Cara penggunaan scrub berikut adalah bersihkan badan dengan air suam untuk membuka pori-pori. Dan ambil scrub yang telah disediakan dan sapu ke seluruh badan. Gosokkan scrub ke seluruh badan secara membulat daripada 5 hingga 10 minit. Kemudian bilas dengan air suam. Bilas sehingga bersih. Akhiri dengan sapuan lotion untuk mengekalkan kelembapan kulit. Nanas mengandungi enzim bromelain yang membantu pengelupasan kulit mati secara semula-jadi. Gula perang, bahan pengelupas lembut yang sesuai untuk semua jenis kulit. Bubuk kopi membantu memperbaiki tekstur kulit dan meningkatkan peredaran darah. Madu mencerahkan kulit, menyembuhkan luka dan sebagai ejen anti penuaan. Minyak kelapa dara memberikan kelembapan dan melindungi kulit daripada kekeringan. Pine Glow ialah produk berasaskan nanas dengan khasiat semula jadi. Ia mengandungi enzim bromelain untuk meremajakan kulit dan rambut serta membantu pertumbuhan sel baharu. Nanas juga kaya dengan antioksidan dan vitamin C untuk melawan radikal bebas. Produk ini organik, bebas bahan kimia dan sesuai dengan trend kecantikan estetik dan daya tarikan global. Selain itu, Pine Glow berkesan dan mempunyai pelbagai fungsi, termasuk memperbaiki struktur rambut. Produk yang siram semburan rambut ni belum ada lagi di pasaran. Setakat ni cikgu belum jumpa lagi lah yang berasaskan nanas. Okey, jadi selepas kita tengok pengguna-pengguna dah cuba pakai, produk ni bau dia harum, menyegarkan, dan bila dipakai di rambut terutamanya murid-murid atau orang dewasa juga jika bertudung, kalau perempuan dia bertudung, kalau lelaki ada yang pakai topi, ada pakai kopiah pun berpeluh rambut dia, terutamanya lepas bersukan biasanya pakai topi. Jadi dia pun akan sesuai, sebenarnya sesuai untuk semua, lelaki, perempuan, tua, muda. Kami telah terlibat dengan pelbagai pameran pertandingan dan promosi jualan produk. Produk Pine Glow ini berjaya mengintegrasikan manfaat enzim bromelain daripada nanas ke dalam set penjagaan diri tropika yang bebas bahan kimia. Inovasi ini bukan sekadar memberi solusi kepada masalah penjagaan rambut dan kulit, tetapi juga mendidik masyarakat tentang kepentingan pengeluaran mampan dan pengetahuan bahan semula jadi yang bertanggungjawab. Set penjagaan diri tropika Pine Glow ini bukan sekadar produk, tetapi satu langkah ke arah penjagaan diri yang berasaskan kelestarian dan bahan semula jadi buah nanas. Bersama-sama kita memanfaatkan kekayaan tropika negara di Malaysia.